Welcome back to Cendawan Petak. Okay guys, hari ni kita akan main kelainan sikit. Okay, kita akan main apa? Teka-teki. Teka-teko. Kisah apa? Teka apa? Okay, kita akan main teka-teki apps yang ada dekat dalam phone kita. Okay, soalan yang pertama. Apa ni? Ingat dia tak biru, aku tak tahu. Puasa. Bukan. Bukan lagi. Mana tukar nama? Salah. Sabarlah, tahu lah. Okay, mula huruf S. Ha? S. Oh. Bukan je. 5, 4, 3, 2, 1. Saya tak. Sashimi ya. Bukan, belakang. Mula huruf S, habis huruf L. Semula. Itu I. Okay, aku bagi clue tengah dia lah, huruf G. Tak, dia untuk apa? Tak tahu. Oh, aku dah tahu. Okay. Kiss. S, kat tengah dia G, belakang dia L. Belakang. Jawapan dia signal. Alah. La elah. Apa? Sinilah. Dia gambar sangat. Ini apa? Ni dekat Facebook ada. Messenger. 1. Betul. Oh, Apple Pay. Okay, betul. Hehehe. Okay, next. Instagram. Salah, belakang. Tak ada clue. Mula huruf R. Real. Dia tak tahu. Dia dah buat apa ni? Ni ada. Okay, jawapan dia Red Rita. Tak tahu. Apa? Waduh. Ni apa ni? Apple Box. Apple Box. Box tu betul dah. Depan dia. Oh. Blue Box. Salah, belakang. Data box. Salah, belakang. Meta box. Salah. Data box. Salah. Data. Jawapan dia Drop Box. Oh. Okay. Okay, ni senang. Oh, ni Google Calendar. Okay, betul. Dia dapat. Ni Premium Pro kan. Tapi rumah. Tak, salah. Tak tahu. Okay, jawapan dia Adobe Premiere Rush. Okay. Elephant. Salah. Apa pula ni? Yau. Ulo. Huruf E. Bukan. Oh. E1. Salah. Good pass. Salah. Okay, jawapan dia Evernote. And Note. Salah. Mula huruf N. Yes. Sampai lah. No box. Salah. Nothing box. Salah. Jawapan dia Notion. Okay, ni siapa jawab last? Oh, ni tahu. YouTube. Okay, YouTube. Salah. Okay, betul. Okay, so kita punya teka-teki apps pun dah habis. Okay, nampak je ramai tak boleh jawab. Betul? Yes, tadi Pak An bangga-bangga. Alah, aku terkejar je. Ini je kita punya episod. Jumpa di next episode. Bye-bye.